Satu hari satu function. Macam mana nak tentukan tarikh penghantaran? Kira hari bekerja saja. Tapi kali ni kita nak Jumaat dan Sabtu pula cuti. Jangan lupa like dan save video ni untuk tonton semula. Kita pakai workday.intl. Sama dengan workday.intl, buka kurungan, start date, tarikh order, koma. Days tu berapa hari proses dia. So, pilih klik pada sel ni semua 5. Okay, koma. Weekend ni kita pilih yang hari Jumaat dengan Sabtu. So, 7. So, masukkan nombor 7. Holiday ada tak? Yang kali ni kita tak ambil holiday. Terus tutup kurungan dan tekan enter. Klik pada jawapan yang kita dapat tu. Bawa cursor pergi kanan macam ni. 2 kali klik belah kiri mouse. Contohnya kita tengok pada tarikh 20, 21 dengan 22 ni. 20 ialah hari Khamis. 21 Jumaat dan 22 adalah hari Sabtu. So bila dia masuk Khamis, dia tak boleh kira kat sini. Sebab Jumaat Sabtu kan cuti. Jadi dia ambil kira daripada Ahad. Daripada Ahad 1, 2, 3, 4, 5. So 27 lah dia keluar delivery. Function workday.intl ni boleh digunakan oleh semua version Microsoft Excel. Cuba buat. Berjaya atau tak? Komen kat bawah tau. Follow saya sepanjang Ramadan ini untuk lebih banyak tips function Excel.